Bayangkan satu situasi. Anda baru saja terima bonus, dalam kepala terus terlintas satu soalan besar. Nak buat apa dengan duit ni supaya ia berkembang? Simpan sahaja atau gandakan? Dan akhirnya pilihan mula muncul. Saham ataupun emas. Kedua-duanya nampak menarik, tapi kedua-duanya bermain dalam peranan yang berbeza. Saham adalah dunia yang bergerak pantas. Ketika ekonomi berkembang, syarikat mencatat keuntungan. Harga saham naik dan pelabur menikmati dividen. Ada yang mampu gandakan duit dalam masa singkat, tapi di sebalik peluang tu ada risiko yang tidak kecil. Pasaran saham boleh berubah dalam sekelip mata. Satu berita buruk, satu krisis politik ataupun satu kegawatan ekonomi, harga boleh jatuh mendadak. Sebab itulah saham bukan untuk semua orang. Ia perlukan ilmu, strategi dan yang paling penting ketahanan emosi. Tak semua orang mampu lihat portfolio mereka turun naik setiap hari tanpa panik. Ada yang tiada masa untuk pantau pasaran, ada yang kurang pengalaman dan ada yang tak sanggup menanggung risiko besar. Emas pula berada di dunia yang berbeza. Emas tak perlukan kepakaran teknikal. Tak perlu melihat carta setiap hari, nilai diiktiraf di seluruh dunia dan ia telah pun menjadi penyimpan nilai sejak ribuan tahun. Emas bukan alat untuk cepat kaya tapi alat untuk melindungi kekayaan. Dalam sejarah ekonomi, setiap kali krisis berlaku, pasaran saham jatuh, mata wang merosot, pelabur biasanya akan mencari tempat perlindungan. Dan satu tempat perlindungan itu ialah emas. Data 20 tahun menunjukkan harga emas meningkat secara purata sekitar 10% setahun. Kenaikannya mungkin tak dramatik seperti saham tetapi lebih stabil dan konsisten. Sebab itulah ramai pakar kewangan melihat emas sebagai safe haven, aset selamat yang melindungi nilai kekayaan dalam jangka panjang. Kadang-kadang pilihan terbaik bukan antara saham ataupun emas, tapi memahami peranan setiap satu dalam kewangan kita. Ingat, public goal mudah, murah dan patuh syariah. Jemput follow.